merangkumi operasi pengurusan pelabuhan, logistik rantaian bekalan Pemuda UMNO bahagian Tebrau mencadangkan sebuah kolej komuniti diwujudkan yang berteraskan teknologi ini. Sebab di Tebrau ini belum ada lagi kolej komuniti. Jadi ingatan mungkin kepada YB Hasanan selaku Kesko Pelajaran Negeri Johor. Sidang perwakilan yang dikasihi sekalian, cadangan ketiga yang terakhir Pemuda UMNO Johor mencadangkan agar sebuah institusi pendidikan TVET berunsurkan industri halal perlu diwujudkan. Industri halal bukan sekadar soal makanan, tetapi merangkumi keseluruhan ekosistem ekonomi. Namun apa yang sering dilupakan ialah keperluan kepada tenaga mahir halal. Untuk makluman semua, baru-baru ini yang amat berhormat Menteri Besar Johor bersama yang Datuk Seri Najib Razak bertukar berkenaan tentang Datuk rakyat Malaysia. Saya yakin dan percaya rakan-rakan datang ke PWBC ini sudah pastinya melihat pembangunan yang telah diwujudkan oleh bosku. Mana mungkin seorang pemimpin yang besar ini boleh kita lenyapkan daripada apa yang telah dilaksanakan di negara. Kita perlu berdoa terus, berusaha terus untuk memastikan yang bosku dapat undang-undang ini. Ini semua doa kita sama-sama berdoa dan Pemuda UMNO Johor turut berada di belakang keluarga bosku untuk terus berdoa, insyaAllah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kami Pemuda UMNO Negeri Johor ingin menyatakan yang kami teguh berdiri bersama kepimpinan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Kami mahukan Ketua Pemuda UMNO Malaysia kita terus menjadi panglima yang memimpin ketumbukan penyatuan UMNO Malaysia hari ini. Kita perlu bangkit berkhidmat memperjuangkan hak-hak rakyat, terutamanya hak-hak orang Melayu. Kita kena bersama melawan, menghancurkan jika ada mana-mana parti atau individu yang cuba mengganggu-gugat agama Islam, raja-raja Melayu dan bangsa Melayu agar kita dapat hidup aman, damai di negara tercinta ini. Akhir kata, Pemuda UMNO tidak mahu dikenang sebagai generasi yang hanya bersorak di perhimpunan, tetapi sebagai generasi membina masa hadapan anak muda dan negara. Marilah kita terus memperkukuh UMNO, memperkasa pemuda dan memperjuangkan masa depan orang muda dengan penuh iltizam. Doa dan harapan Pemuda Johor agar cadangan Pemuda Johor diangkat dan harus direalisasikan dan akhirnya wadah perjuangan UMNO itu dapat dilihat